Nak, awak okey tak? Tengah ada masalah ya. Mak tengok muka macam tak okey aja. Jangan pendam seorang, tak elok. Mak tahu memang susah nak luah. Nanti kalau rasa nak luah, luah aja. Ya? Kata-kata hari ini. Tidak ada hidup tanpa masalah, tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Kata-kata hari ini. Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Kata-kata hari ini. Setiap hari adalah anugerah. Jangan lupa untuk bersyukur. Apa yang kamu syukuri hari ini akan membuka pintu rezeki untuk esok hari. Kata-kata hari ini, jangan menunggu bahagia baru tersenyum. Tapi tersenyumlah, maka anda akan bahagia. Kata-kata hari ini, hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tetapi siapa yang paling banyak memberi kebaikan. Kata-kata hari ini, hidup ini mudah. Orang tak mahu jangan kejar. Orang tak tanya jangan cerita. Orang tak jemput jangan pergi. Orang tak kisah jangan beria. Orang selek jangan kecewa. Kata-kata hari ini adalah jadilah manusia yang beradab. Kata-kata hari ini, alam kubur itu benar, neraka itu benar, syurga itu benar. Sedaya upaya, pilihlah untuk ke syurga. Selarikan tindakan dan matlamat. Kata-kata hari ini. Orang yang berjaya dalam hidup adalah orang yang nampak tujuannya dengan jelas dan menjurus kepadanya tanpa menyimpang. Oleh Cecil B.